Polis Selangor menumpaskan pelbagai sindiket penipuan termasuk love scam, phone scam dan laganan video lucah dengan penahanan 40 individu dalam serbuan di 5 premis pusat panggilan di sekitar negeri ini. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar berkata, serbuan antara 18 hingga 25 Ogos lepas itu membabitkan 3 lelaki tempatan serta 32 lelaki dan 5 wanita warga asing. Sindiket menyasarkan mangsa di Jepun, China, Hong Kong dan Taiwan dengan suspek bertindak sebagai operator khidmat pelanggan. Polis merampas pelbagai peralatan komunikasi dan barangan kes bernilai RM165,000 termasuk ratusan telefon bimbit, komputer riba, peranti penghala, kenderaan serta buku skrip penipuan. Pemeriksaan mendapati sindiket mula aktif secara berasingan sejak pertengahan tahun ini dengan menyewa kondominium, banglo dan rumah teres bagi mengaburi pihak berkuasa. Menurut Syazali, siasatan turut membongkar taktik baharu menggunakan kad kuasa serta gambar polis negara luar untuk memperdaya mangsa. Kesemua suspek warga asing dipercayai memasuki negara ini menggunakan pas lawatan sosial atau pas pelancong dan diriman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420, Seksyen 120B Kanun Keseksaan.